Ular Kapak dan Helang. Mak, saya pun nak. Bisingnya ganggu pagi saya lah Helang tu. Menyirap darah saya tengok mereka semua tu. Dah berhari-hari anak-anak dia tu menetas. Macam mana dia masih ada makanan lagi ni? Anak-anak Mak kalau dah kenyang tidurlah dulu ya. Beberapa hari lepas masa kamu semua dalam telur, Mak dah cari dan kumpul makanan yang secukupnya untuk kita semua makan. Rehat dan membesar cepat ya sayang. Mak tak sabar nak dapat terbang dan mencari makanan bersama kamu. Mak sayang anak-anak Mak. Baiklah Mak, Mak tak payah tunggu lama ya. Kami pun sayangkan Mak. Saya sayangkan Mak. Saya yang paling sayang Mak. Tak guna. Cubalah tengok keluarga bahagia atas tu. Nampaknya awak penuh dengan hela ya Helang. Saya tak faham betul macam mana semua telur yang dia ada tu elok menetas. Saya betul-betul tak faham. Padahal satu telur saya pun tak ada yang menetas dengan elok. Saya terpaksa hidup bersendirian kat sini. Dahlah kena hadap sendirian aja dan tengok mereka semua hari-hari. Mak dengan anak Helang tu yang kononnya bahagia sangat ke atas tu hidup bersama-sama. Tengoklah apa yang saya akan buat. Peliknya. Sejak bila pula ada ular kapak dekat kawasan sini ya? Tak pernah saya perasan walaupun dah berhari-hari. Ular kapak sangat dikenali dengan bisanya. Banyak helang dah jadi mangsa dia. Kita sekeluarga kena selalu berhati-hati dengan ular kapak ni. Bagus kesayangan mak semua. Semuanya dah boleh berjalan dengan laju dan lebih stabil. Jadi tak lama lagi kamu semua dah boleh mula terbang pula. Dapat terbang di langit biru satu anugerah untuk kita. Kita kena sentiasa hargainya. Mesti kamu semua akan suka. Ya, Mama. Saya tak sabar nak tunggu hari tu. Saya sangat teruja, Mak. Kami akan berlatih dengan bersungguh-sungguh. Mak ajarlah kami lagi ya. Kami semua akan terbang lagi tinggi dari Mak. Mesti Mak teruja nanti. Mak sayang semua anak-anak Mak. Mari sini Mak nak peluk kamu semua. Sudahlah tu. Mari kita semua balik sekarang. Tak selamat kat sini. Kamu semua kena dengar. Kita kena berwaspada. Ingat anak-anak Mak, nyawa kita sangat penting. Jaga elok-elok. Tahu tak? Ya, Mak. Jangan risau. Kami semua akan ingat. Sejak kebelakangan ni hujan lebat. Mesti tempat tinggal ular kapak tu ditenggelami air. Saya rasa mungkin dia dah berpindah ke tempat lain agaknya. Mesti tempat tinggal ular kapak dah tak boleh didiami lagi sekarang ni. Sebab dah berlumpur dan makin sempit. Makanan kita dah makin berkurang. Saya nak kena pergi mula keluar memburu. Kalau tak, nanti kita akan kelaparan kat sini. Betul ular kapak dah tak ada. Kalau dia tak ada, baik saya pergi cepat-cepat. Ini peluang untuk saya. Saya kena cari makanan untuk anak-anak saya. Mak pergi kejap ya dan balik cepat-cepat. Oh, Mak! Mak kat mana? Saya takut, Mak. Mak awak semua dah pergi terbang jauh. Lama saya tunggu peluang ni. Berbaloi saya tunggu dengan sabar selama ni. Lama mak awak tinggalkan awak. Ini masa yang sesuai sekali. Akhirnya, hari ini awak semua akan jadi sarapan saya. Tolong
Janganlah. Mak, tolong. Mak. Alamak. Anak-anak saya mana semua? Anak-anak saya. Siapa yang berani ambil anak-anak saya, ha? Mesti ular kapak tu. Mesti ini semua kerja dia. Hei ular kapak, keluar sekarang juga. Wah, apa ni? Kenapa awak bising-bising depan rumah saya ni, ha? Jangan berdalih lagi. Dah lama saya memang perhatikan awak. Sekejap je. Saya keluar untuk cari makanan, awak datang dan baham semua anak-anak saya. Ha? Sejak bila pula? Jangan nak main tuduh-tuduh saya, ya? Wahai helang tak guna. Awak yang tak jaga anak-anak awak. Dan lepas tu awak nak salahkan saya pula. Berhenti berlakon. Lepas awak baham anak-anak saya, awak balik ke sini semula. Menyeret badan awak yang masih ada darah anak-anak saya ke sini. Bekas darah tu menuju ke arah awak. Ular kapak tak guna. Anak-anak mak, kasihannya kamu semua. Sekejap je mak tinggalkan, kamu semua dah kena makan dengan ular kapak tak guna ni. Kalau awak dah tahu semua, nampaknya tak payahlah saya nak tipu awak lagi. Biar saya bagi tahu awak, ya. Tengok dan dengar awak bergembira dengan anak awak buat saya nak termuntah tahu. Sebenarnya, kalau awak fikir balik, saya yang sebenarnya hanya menolong awak je helang. Awak tengoklah saya, kan lagi bahagia hidup bersendirian macam ni je dari buang masa nak jaga semua anak-anak awak tu. Awak ni memang kejam. Tak ada naluri hati seorang ibu langsung. Percaya dan dengar baik-baik saya cakap ni, ya. Satu hari nanti saya akan balas balik ular kapak tak guna. Saya pasti akan balas dendam nanti. Awak jangan ingat awak akan terlepas. Menyusahkan betul lah burung helang tak guna ni. Dari tadi kerja saya takkan tak ada rasa penat. Tak fahamlah si helang ni. Tapi awak takkan dapat tangkap saya pun. Sayalah yang paling hebat di kawasan ni tahu. Dala tangkas, bijak dan juga sangat kuat dan berbisa. Tak ada sebab untuk saya takut dengan burung helang tu. Kalau dia berani dekat dengan saya, siaplah dia nanti. Aduh, siapa ni? Siapa yang berani sakitkan mata saya, ha? Burung helang, awak rupanya, ya? Hebat juga rupanya dapat serang saya, ya? Saya betul-betul tak sangka awak dapat serang saya. Hebat, hebat. Memang hebat, tapi saya tak kisah. Saya sembunyi dan tunggu je masa untuk serang awak. Sama macam apa yang awak buat. Ular kapak yang pentingkan diri tak patut wujud. Jangan cakap pada saya yang awak dah lupa semua pengajaran. Awak jangan risau lagi. Awak akan dapat bersama dengan anak-anak awak. Awak masih ada tenaga untuk terbang, ya? Terbanglah. Saya pun masih bertenaga nak pastikan awak jatuh. Cubalah terbang lagi tinggi sekarang. Apa ya agaknya rasa perut helang? Dah tak larat terbang dalam keadaan macam ni. Nampaknya terlalu memenatkan. Apa benda ni? Nampaknya ular cuba makan helang. Kesiannya awak. Mesti penat kan? Nasib baiklah. Awak burung hebat. Tapi mungkin yang hebat pun akan rasa penat. Kalau mata saya okey tadi,
mesti awak tak akan selamat. Tunggulah nanti. Tunggu. Saya akan balas dendam. Akhirnya ada pun peluang saya sekarang. Jangan salahkan saya atas kematian awak. Salahkan diri awak sendiri bila mati nanti sebab selamatkan Helang itu. Kalau bukan sebab awak, dah mati dah Helang tu. Barulah puas hati saya bila dia mati. Tapi awak pula kacau saya. Sekarang giliran awak je lah yang mati, wahai petani. Bisa saya dah ada dalam semua makanan dan minuman dia tu. Sekarang saya nak pergi sembunyi dan saksikan petani itu terseksa sebab bisa saya yang kuat ini mengalir dalam badan dia. Dia akan mati bila bisa saya dah merebak ke seluruh badan dia. Ular kapak tak guna? Apa yang awak cuba buat, ha? Helang? Apa yang awak buat kat sini? Awak... Hari itu, disebabkan pertolongan petani itu, saya selamat. Saya tak akan lupakan jasa dia. Saya dah tahu sangat perangai awak. Ular licik dan jahat akan ada je rancangan yang jahat. Awak takkan dapat apa-apakan dia selagi saya ada. Okey, kalau macam tu, apa kata kita berlawan berdua aja ya? Lagilah saya gembira kalau awak berdua yang mati. Mati pada hari yang sama. Saya yang bertuah kalau ia jadi hari ini. Hei, jangan cuba lari. Tak berani ke nak lawan saya? Aduh, apa yang berlaku ni? Itu Helang dengan ular kapak dari hari itu ke? Ular kapak tak guna. Awak cuba bunuh saya juga dengan bisa awak, ya? Tak kiralah sehebat mana pun awak, kuat mana pun bisa awak, atau licik macam mana pun awak. Setiap perbuatan yang jahat pasti akan ada balasannya. Helang, terima kasih banyak. Anak-anak Mak dah boleh bertenang di sana. Mak dah berjaya menuntut bela untuk kamu dan membalas jasa si petani ini. Sesungguhnya, setiap perbuatan jahat akan ada balasannya.